Golongan yang berjaya ialah golongan yang solat dan menjaga solat dan khusyuk di dalam solat. Allah sebut awal-awal, allazina fi salatihim khusyuk. Orang yang jaga sembahyang dia dengan menjadi orang yang khusyuk. Orang yang solat itu adalah orang yang berjaya. Berjayalah macam mana pun dalam dunia, tak sembahyang fail. Baiklah macam mana pun dalam dunia ni, kalau tak sembahyang, jahat. Walaupun baik. Kita ni baik suruh dengan jiran. Jangan katakan bantu dia, bagi makan dekat dia, tolong dia, susah dia, kita bantu dia. Duit tak ada dia, kita bagi duit pada dia. Hutang pun tak payah minta lah. Sedekah aja ustaz. Baik saya dengan jiran ustaz. Tapi dengan sebab tak sembahyang, tetap